Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin memberi sedikit perkongsian pandangan tentang apa yang disebutkan pada masa kini berkenaan dengan perjanjian trade agreement ataupun perjanjian antara Amerika dan juga Malaysia dari sudut ekonomi, dari sudut ekspor, import, pembelian dan sebagainya, yang disebutkan sebagai trade agreement. Dan perjanjian sedemikian telah mendapat liputan yang luas dari sebelah pihak kerajaan dan juga beberapa pihak lain, maka ia adalah sesuatu yang boleh dibanggakan, iaitu sesuatu yang menguntungkan Malaysia. Walau bagaimanapun, ada juga pandangan yang lain yang mengatakan perjanjian trade agreement ni adalah satu perjanjian yang memudaratkan Malaysia, bukan saja dari sudut ekonomi tetapi dari sudut politik, di mana kita tunduk kepada kuasa besar dan juga kita telah apa yang dikatakan tidak memberi suatu keadaan yang baik kepada keadaan Palestin dan Gaza, sebab Amerika adalah rakan seperjuangan dengan Israel dalam perkara ini. Jadi saya ingin memberi satu perkongsian ilmu dari sudut isu yang mengatakan bahawa nampak macam kita ni tewas di dalam perjanjian tersebut, tetapi dari sudut pihak kerajaan dan juga mereka yang bersetuju dengan perjanjian tersebut mengatakan bahawa bukan sahaja kita dapat mengurangkan tarif dan sebagainya, tetapi juga ada benda-benda lain yang lebih baik. Contohnya hubungan kita lebih rapat dengan Amerika dan juga Malaysia yang akan mendatangkan banyak aspek-aspek lain seperti tourism, seperti apa yang dikatakan perkongsian ilmu, perkongsian pengalaman dan apa yang dikatakan exchange of cultures dan sebagainya. Ini suatu yang tidak boleh dikira dari sudut duit, tetapi dari sudut politik, diplomasi, budaya dan sebagainya. Jadi ada yang berpendapat bahawa kita perlu berkeras dan menunjukkan kekuatan kita sebagai orang Islam untuk tidak tunduk kepada kuasa yang bukan Islam. Jadi aspek ini yang saya nak cuba nukilkan apabila kita melihat perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy Mekah. Jadi ramai di antara kita tahu pasal perjanjian Hudaibiyah tapi tak tahu cerita yang penuh dan implikasi politik dan diplomasi. Yang kita tahu, kita nampak macam tunduk kepada kuasa besar. Baik. Dari sebut perjanjian Hudaibiyah, apakah ceritanya? Rasulullah telah datang dengan beribu-beribu orang Islam untuk mengerjakan haji dan juga pulang ke kampung mereka yang mana mereka telah meninggalkan tanah, rumah, harta apabila diusir ataupun diseksa oleh orang-orang Quraisy, bukan orang-orang kafir Quraisy. Saya guna perkataan kafir di sini sebab mereka adalah memang musuh kepada Islam, bukan sebab dia bukan Islam, tapi mereka memang memusuhi Rasulullah, maka bolehlah kita gunakan perkataan kafir, orang kafir Quraisy. Maka apabila didengari oleh orang Quraisy, maka hampir terjadi peperangan sebab orang Quraisy tidak mahu membiarkan Rasulullah kembali ke Mekah walaupun untuk membuat haji. Tuan-tuan nak kena tahu bahawa Mekah adalah tempat yang mana orang-orang lain pun buat haji, orang bukan Islam pun buat haji. Buat haji maknanya bukanlah cara Islam tapi cara mereka, maknanya mereka menggunakan Mekah itu sebagai tumpuan pilgrimage, kita kata tempat mereka datang untuk menghormati patung-patung yang ada dalam Kaabah tu, iaitu simbol kepada agama mereka dan juga membuat perniagaan dan sebagainya. Jadi ia adalah pusat budaya, pusat agama dan juga pusat politik kepada negara-negara Arab.
Jadi apabila Mekah tak membenarkan suatu kaum untuk datang membuat upacara agama di Mekah, maka ini adalah suatu keadaan yang melanggar kepada apa yang dikatakan politik, diplomasi dan juga adat dari sudut Mekah. Jadi apa yang terjadi adalah orang-orang Quraisy pun tak nak orang Islam kembali, kerana mereka akan nampak seolah-olahnya berlembik atau berlembut dengan orang-orang yang telah mengenepikan budaya hidup, kepercayaan hidup daripada jahiliah Mekah. Jadi itu adalah sifat politik. Maka terjadilah ketegangan di situ dan telah dicadangkan satu perjanjian dibuat untuk mengelakkan daripada pertumpahan darah. Apakah perjanjian tersebut? Jadi perjanjian tersebut adalah dikenali sebagai perjanjian Hudaybiyah, dan ada beberapa aspek perjanjian tersebut, tetapi saya hendak hanya menceritakan kepada dua aspek sahaja. Yang mana aspek-aspek ini menunjukkan dengan jelas bahawa seolah-olahnya, bukan seolah-olahnya, nampak betul lah orang-orang Islam ni tunduk kepada kuasa kafir. Jadi ramai yang kata tak boleh cakap itu, tak boleh nak cakap macam mana lagi dah. Itulah dia. Jadi dengan perjanjian tersebut, yang pertama, tidak ada pertumpahan darah, tidak jadi satu peperangan di antara keluarga sama dengan keluarga, sebab orang-orang Islam belah Rasulullah banyak yang ada keluarga di Mekah. Maka dari sudut agreement ataupun perjanjian yang pertama yang dipersetujui adalah bahawa orang-orang Islam yang datang daripada Madinah ni untuk mengerjakan haji tidak dibenarkan masuk Mekah tahun itu, dan hanya dibenarkan datang sekali lagi tahun hadapan. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, mereka dah datang dengan penat lelah, bukannya ada kereta api atau kapal terbang macam kita sekarang, tapi berjalan penat dengan mengharungi segala kesusahan untuk pergi mencium tapak rumah mereka kembali, dan juga tempat untuk mereka menyumbangkan apa yang dikatakan kepercayaan kepada Allah, iaitu rumah yang dibina oleh Ibrahim AS. Maka itu adalah satu slap in the face kepada Rasulullah, sebab mereka dah penat-penat datang. Tetapi Rasulullah kata apa? Rasulullah kata okey, tak apa. Jadi kita tengok bagaimana Rasulullah telah apa yang dikatakan memberi muka kepada orang-orang Quraisy ini. Tetapi mungkin ada hikmah lain, dan kita akan cerita pasal hikmah tersebut. Jadi bagi kita orang Islam, bila kita nampak macam tu, ini apa ni? Macamlah Trump datang, dia begini begitu, kita pun macam bagi semua. Itulah masalah kita. Kita tak sabar dan kita tak tahu. Kita tak tahu tentang diplomasi dan juga hikmah dan politik dan sebagainya. Jadi itu adalah satu tamparan kepada umat Islam yang selalu dinampak. Tapi Rasulullah kata it's okay, we will come back next year. Begitu saja dia cakap pada orang Islam, dan orang Islam terpaksa akur sebab Nabi dah cakap. Bagi mereka, mereka tak puas hatilah. Baik, yang keduanya pula, apa yang dipersetujui? Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy kata, kalau ada orang-orang Madinah yang membuang agama mereka dan kembali ke pangkuan keluarga mereka di Mekah, kamu tak boleh minta dia dikembalikan. Macam expat, apa dia katakan, apa yang dikatakan satu banduan itu, orang yang bersalah itu extradition. Itulah perkataan saya lupa. Extradition. Jadi contohnya macam Sirul yang bunuh apa nama Atalatuya ke, Sirul dengan apa seorang lagi tu, adalah salah seorangnya tu ada dekat Australia, dan dia tak balik. Sebab apa? Extradition tu tak boleh berjalan sebab kita masih ada hukuman gantung dan hukuman mati. Jadi Australia dah tak ada hukuman mati. Jadi dia pun, kita tidak ada extradition rules begitu.
Maka dikatakan bahawa siapa yang datang daripada Madinah pulang ke Mekah, kita tak hantar balik. Tapi siapa yang daripada Mekah, kalau dia pergi ke pangkuan orang Islam, kamu kena hantar balik. Jelas tuan-tuan pun dah tahu bahawa ini adalah satu benda yang betul-betul berat sebelah. Orang-orang Islam sudah tentulah tak setuju. Tetapi Rasulullah kata okey, kita buat perjanjian sedemikian. Nak menjadi hal pula, ada satu orang hamba Allah daripada Mekah. Ketika itu beliau telah diseksa dan ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy sebab dia masuk Islam. Dan dia dengar bahawa ada orang-orang Islam yang berkemah dekat dengan Mekah. Maka dia rasuahkan macam mana ke tidak, dia pun bebas lari. Dan dia lari ke kemah Rasulullah, dan orang Islam pun menerima dia. Tetapi Rasulullah dah sign agreement tu, dan orang-orang Quraisy pun kata, kita dah sign agreement yang ni, you pun dah setuju, orang ni kena patah balik. Tuan-tuan, orang ni dah kena seksa satu, dia dah usaha lari dua, dia dah sampai ke pangkuan Islam, tiga selamat. Tetapi perjanjian telah dibuat. Dan Rasulullah kata, paksalah kamu kembali ke Mekah. Sampai sebegitu. Jadi tuan-tuan, kalau nak bandingkanlah dengan perjanjian apa yang kita tahu dengan kuasa yang lebih besar dan sebagainya, ini adalah satu benda yang paling perit sekali. Tapi kenapa Rasulullah bersetuju juga? Jadi setelah itu barulah kita nampak hikmah daripada perjanjian Hudaybiyah. Walaupun orang Islam kalah dari sudut maruah, tak dapat nak pergi haji, dan juga maruah dari sudut terpaksa hantar balik orang yang lari daripada Mekah dan orang Quraisy. Tetapi ini memberikan satu simbol politik yang cukup besar. Apa dia simbol politiknya? Ialah bahawa Rasulullah sebagai pemimpin Arab telah membuat perjanjian dengan orang-orang besar Mekah. Mekah tu dah memang besar. Siapa yang jaga Mekah tu dah memang semua orang Arab akan hormat. Dan ini pula Mekah membuat perjanjian dengan seorang manusia yang datangnya daripada satu tempat yang orang pun tak tahu, Yathrib, yang kemudian dia dinamakan Madinah. Jadi mesej politik tu cukup besar, seperti juga dengan Malaysia dan Amerika. Trump datang ke sini atas undangan, dan kita membuat perjanjian sama-sama bersetuju dengan, dan nama kita dengan ASEAN sebagai diplomat, ambassador dan sebagainya tu adalah menjadi suatu yang besar, dan kita mendapat satu reputasi yang cukup hebat. Bukan macam Tuan Dr. Mahathir pergi dekat UN, tembak. Dia memanglah jadi famous, tapi kita tak tahu timbal baliknya dari sudut diplomasi, bisnes, ekonomi dan sebagainya tu bagaimana. Nampak hero lah daripada orang Islam, dan nampak hero lah dari sudut orang Melayu, tapi hero yang sebagaimana. Jadi di sini kita lihat bahawa hikmah daripada Rasulullah untuk bersetuju adalah jauh lebih hebat. Dan dengan keamanan yang dicapai, maka ramai orang orang kafir seperti Khalid dikatakan bahawa masuk Islam ketika itu, sebab apabila ada keamanan, maka orang boleh bertukar pendapat dan juga boleh bersembang sebab dah ada perjanjian. Dan ketika itu juga Islam telah menjadi satu negara, sebab hanya negara je boleh buat perjanjian dengan negara lain. Apa yang dikatakan state lah daripada situ pada ketika itu. Maka keseluruhan Jazirah Arab menampakkan Rasulullah sebagai satu ketua negara. Dan maka itu hubungan diplomatik, hubungan antara
kaum atau antara apa yang dikatakan bani ataupun tribe dan sebagainya, itu adalah menjadi sesuatu yang boleh membesarkan ataupun telah membesarkan Islam itu sebagai partner dan juga collaborator dan sebagainya. Maka itulah yang dinampakkan. Jadi soalannya di sini adalah, kalau ada orang kata kita orang Islam, kita tak boleh tunduk kepada orang kafir dan sebagainya, kita perlu tengok pada perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah berdepan dengan kuasa besar, tapi dia nampak di political and diplomatic implikasinya, sehingga sanggup hantar balik satu orang hamba Allah yang telah lari ke pangkuan mereka. Itu adalah satu pengorbanan yang besar. Maka kita tidak bolehlah melihat apa yang orang kata, banyak yang kata perjanjian dengan Amerika ni sebagai tak baik ni. Mereka pun bukan ahli ekonomi, ahli politik saja nak cari pasal. Yang kata ahli ekonomi pula, mereka ni akademik, mereka bukan ahli politik, dia tak tahu hubungan politik macam mana. Dan yang pempengaruh atau influencer lagilah tak tahu yang kita pergi dengar buat apa. Dan orang yang kata bahawa orang Islam ni kita kena sentiasa kena teguh, kena be strong, you kena tengok keadaan lah. You dengan orang besar takkanlah you nak, orang kata buat kahak, kalau orang Penang kata buat kahak, buat apa? Cari pasal aja macam tu. So kita kena ukur baju di badan sendiri dulu, dan kemudian kita tengok cara lain. Jadi inilah cara bersilat kita yang lebih baik dengan orang yang katakan lebih besar, lebih berkuasa. Kita kena pandai main, kita kena jadi kawan dia, supaya dan dia pun nak kawan dengan kita. Kalau kita dah jadi lawan, kita nak lawan macam mana dengan dia? Dia lagi besar dan dia pun tak indahkan kita. Maka inilah yang harus kita renungkan. Dan bukanlah saya cuma nak mengingatkan tentang perjanjian Hudaybiyah dan bagaimana kebijaksanaan Rasulullah di dalam politik dan diplomasi yang memenangkan akhirnya orang Islam. Jadi saya tak setuju kalau orang kata perjanjian ini atau perjanjian itu kita dah kalah ataupun tunduk. Mungkin tidak sebegitu, kerana kita pun tak tahu apa yang disebutkan di dalam perbincangan. Sebab banyak yang disebutkan dalam perbincangan, hanya 10% saja yang diletak di dalam tulisan. Itu satu perkara yang juga kita kena faham. Kita tak pandai ekonomi, kita tak ada kat situ dalam perbincangan, tapi kita kata kita ni tunduk pada kuasa besar. Dan kita tak faham diplomasi, kita tak nampak juga hubungan masa depan dan sebagainya. Jadi dengan cara begitu, kita harus merenung pada diri sendiri supaya kita dapat satu hikmah dan pengajaran bagi diri kita. Kalau kita hendak menyelamatkan Malaysia ke memusnahkan Malaysia, itu terpulang pada kebijaksanaan kita melihat situasi dan juga kita mengambil pedoman daripada Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut. Saya akan menandatangani setiap naskah buku yang dibeli, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, maju jaya bersama Malaysia baru. Sekian, terima kasih.